hutang negara ketika itu masa ditinggalkan Barisan Nasional kalah hanya 680 bilion. Ketika ini, hutang kita dah kepada 1.3 trilion. Apabila Datuk Seri Presiden berkata bahawa okey, kita akan kekal dalam kerajaan perpaduan, tapi dalam masa yang sama kita tetap akan tubuhkan konsep rumah bangsa ni. Adakah ini menunjukkan sebenarnya bahawa sekarang ni UMNO dah membuka pilihan strategiknya, bermaksud option terbuka untuk PRU akan datang, sama ada boleh kekal dalam kerajaan perpaduan dan juga boleh membuat konsep penyatuan parti-parti Melayu ni. Macam mana, Abi? Kerajaan kita mesti stabil. Tidak boleh dikompromi. Sebab apa? Kita kena lihatlah peristiwa-peristiwa yang lepas di mana kita kalah dan kita terbentuklah satu kerajaan tanpa UMNO ketika itu tahun 2018 di mana Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri ketika itu. Dan ketika itu perkara itu mesti dijadikan teladan dan kuasa punca segala kat situ. Dan kalau kita dengar, kalau kita ingat ketika itu macam mana walaupun dia memerintah dan ketika itu dia ada dan juga timbalan Perdana Menteri adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apabila partinya atau ahli-ahlinya cuma mendesak supaya Anwar Ibrahim menjadi presiden, menjadi Perdana Menteri ketika itu. Dan ketika itu ingat tak kita cakap Anwar Ibrahim PM tepi je lah. Anwar Ibrahim PM tepi. Dan tak boleh jadi Perdana Menteri. Hanya boleh jadi Perdana Menteri tepi lah mana dia ketika itu. Jadi desakan-desakan itu berlaku. Dan kemungkinan kat situ membuat kekhawatiran kepada Tun Mahathir. Dan akhirnya apa yang berlaku? Berlaku ada langkah Sheraton. Itu sebab kuasa. Dan kuasa itulah dia berlakunya langkah Sheraton, akhirnya kerajaan itu tumbang. Berlaku peralihan hingga 4 Perdana Menteri. 4 Perdana Menteri dalam satu penggal. Kita mesti ingat tu. Dan kerajaan tak stabil menyebabkan negara menjadi mundur. Ketika itu kita akan rasa perkara itu akan mundur. Negara kita dah makin mundur, makin mundur. Hutang negara ketika itu masa ditinggalkan Barisan Nasional kalah hanya 680 bilion. Tetapi apabila ketika ini, hutang kita dah kepada 1.3 trilion. Sebab itulah UMNO tak boleh ke situ lagi. UMNO tak boleh membiarkan bahawa kerajaan kita tak stabil lagi. Dan dia akan memudaratkan rakyat. Dan ketika itu kita dah belajar peristiwa dah berlaku. Apabila negara itu tak stabil, makna kerajaan akan menjadi tak kuat dan akhirnya kita mundur dan rakyat pun menderita ketika itu. Jadi oleh sebab itulah UMNO kena buat keputusan sama ada nak keluar ataupun tidak. Jadi UMNO buat keputusan untuk menyelamatkan parti, untuk menyelamatkan kerajaan, dan UMNO kena kekal dalam kerajaan. Dalam kerajaan. Sebab itulah sekarang walau apa pun berlaku, UMNO membuat pilihan bahawa kita akan kekal dalam kerajaan supaya untuk memastikan bahawa kerajaan itu stabil dan juga pembangunan dapat digerakkan, ekonomi kita bertambah dan untuk kesediaan dan kesejahteraan rakyat.